Apakah hukum takbiratul ihram yang betul bagi perempuan? Sama juga arah dengan telinga juga. Baik. Dia kata masa takbiratul ihram, adakah tangan perempuan sama dengan laki-laki paras telinga? Bagus soalan ni. Kenapa dia panggil takbiratul ihram? Kita usul. Takbiratul ihram ini ada dua perkataan. Satu takbir, satu ihram. Okey. Yang mula-mula takbir dulu. Apa makna takbir? Takbir ialah dua kalimah, Allah dan Akbar. Siapa kata Allahu Akbar, dia bertakbir. Siapa kata Allah saja tak ada Akbar, itu bukan takbir, itu lafzul jalalah. Atau kata Akbar saja tak ada Allah, itu isim tafdil. Jadi takbir mesti sebut Allahu Akbar. Okey? Kenapa pula ihram? Ihram maksudnya mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan perkara-perkara yang halal sebelum solat. Sebab tu bila kita takbiratul ihram jadi haram. Okey? Siapa kata haram? Nabi. Nabi kata mana? Tahrimu hat takbir. Yang mengharamkannya ialah takbir. Wa tahlilu hat taslim. Menghalalkan balik adalah salam. Jelas dalam hadis. Betul tak? Jadi asalnya sebelum kita takbir, kita halal tak minum air? Sebelum takbir payah garik, ada air depan, halal tak minum? Halal. Lepas takbir halal ke haram? Haram. Siapa mengharamkan? Allahu Akbar itulah. Takbir itulah ihram. Takbir itu ahrama yuhrimu ihram. Takbir itulah yang mengharamkan tadi benda yang halal. Takut kata siapa yang haramkan? Yakin. Mohon bahan yakin jangan dulu. Yakin tak ada terlibat dengan semayang mu, faham? Yakin tanda halal haram dan sebagainya. Okey. Baik. Dan tangan paras mana kau puang? Juga jari-jari perempuan itu paras bahu dan telinga. Cuma kata ulama disunatkan tutup dia punya siku pada rusuknya. Faham lagi? Adapun tinggi tangan sama laki-laki dan perempuan. Tak wajib dah kita kena ukur wagi surah jalan kaki itu. Contoh nak pergi sembahyang garis sejik, dia akak takbir di rumah. Sama dah dengan telinga. Lepas tu dah turun dah jalan pergi sejik. Warna haji nak pergi sama. Tu bodoh namanya, faham? Muakkad lah guana-guana pun lebih kurang. Jadi kalau puan sama saja bagi atas. Hak ni tidak sunat kita buka ketika rakaat takbir, kerana perempuan itu almar'atu aurah. Perempuan lebih banyak nampak auratnya. Jadi tutup lebih afdal. Okey?